cakap. Tapi yang guling-guling itu lagi mereka lah tuan-tuan. Sebab itu saya cakap mereka ini, dia tak suka bila kita bersatu ni. Saya nak akhir dengan note yang terakhir lah tuan-tuan. Kenapa saya buat ini? Kalau saya nak senang, saya boleh ambil aja offer yang diorang cakap tu. Saya jilat. Esok dapat jawatan, kan? Tantah kes mahkamah semua selesai. Tuan-tuan. Tapi tidak, kita tidak buat macam itu. Sebab kita ada prinsip dan kita ada harga diri. Dan satu lagi, kita bukan macam mereka itu. Dan satu lagi, kita nak usahakan untuk penyatuan dan muafakat ummah semula, macam saya cakap tadi itu. Kalau tidak, benda ini tidak berlaku tuan-tuan. So kita nak usahakan ke situ. Cuma ada puak-puak yang amdab ini, dia nak sabotaj benda ini. Sebab itu dia asyik attack parti-parti yang nak mulakan semula muafakat ini. Dia selalu komplain pasal siapa? Dia puji DAP, dia kutuk PAS. Betul tak? Ini orang Melayu ni tuan-tuan. Ini amdab. Dia puji DAP, dia kutuk bersatu. Tapi dia tak tahu, ataupun dia saja-saja buat tak tahu, berpuluh-puluh tahun. Itulah puak-puaknya yang nak menjatuhkan ini UMNO dulu. Dan tidak mahu orang-orang Melayu bersatu. Zaman dulu tuan-tuan, berpuluh tahun dulu sebelum saya akhiri, ada satu sejarah yang saya dah sebut dulu. Masa penubuhan Singapura, tuan-tuan ingat? Ada satu orang Melayu nama dia Osman Woh. Osman Woh Osman Woh ini dianggap hero kepada parti PAP tuan-tuan. Sebab dialah yang membawa sokongan orang-orang ini untuk menyokong PAP dulu, Osman Woh. Sekarang Belanda yang berlaku di Malaysia. Tuan-tuan nampak tak di Malaysia ni siapa Osman Woh kita tuan-tuan? Siapa Osman Woh kita? Saya tak nak cakap, tuan-tuan jawab. Siapa? Lagi? Kan? Apa Zahid Woh? Saya tak tahulah kan? Saya tak tahulah. Abang yang cakap, bukan saya. Okey. So ini yang kita tengok macam ini. Dan mereka tahu, tuan-tuan, kita dah buat kira-kira. Akhir kata saya nak cerita sikit tuan-tuan apa risiko pada kita. Jadi saya 2 minit untuk akhir sebelum saya serah pada YB. Risiko dia begini tuan-tuan. Mereka dah tahu mereka takkan dapat atau susah untuk dapat sokongan Melayu balik. Dia dah tahu dah. Dah banyak PRK, PRN, dia menang dekat Kuala Kubu pun dia kira-kira dah lah sokongan Melayu dia tak dapat, sokongan orang muda pun dia kalah. Dia sendiri akui, mereka sendiri akui. Dan setiap kali PRK, PRN akan berlaku begitu. Dia tahu ke arah mana ini. Dan sebelum PRU 16 nanti, Anwar dengan Zahid dengan DAP tahu kalau trend ini berterusan, dia tak akan dapat bentuk kerajaan. Macam saya cakap tadi, kursi-kursi yang UMNO ada di Semenanjung semua akan habis. So bila UMNO tinggal 3-4 kursi atau kosong kursi nanti, dia jadi menempel dekat PH selama-lamanya. Dan satu lagi, lepas itu dia tahu apa nasib dia akan jadi. Anwar pun takkan jadi PM. PRU 16 lagi 3 tahun lebih atau 3 tahun lagi tuan-tuan. Kalau kita tak tukar kerajaan sebelum itulah. Kalau PRU 16 berlaku, bila mereka kalah, siapa masuk jail dulu tuan-tuan? PRU 16, PH kalah pilihan raya. Siapa yang pertama sekali masuk jail? Ada yang cakap Zahid, ada yang cakap Anwar. Tapi pandai-pandailah. Saya tak nak cakap, tuan-tuan cakap. Tapi tuan-tuan rasa dia tahu ke tidak? Dia tahu. Dia mesti tahu. Sebab sekarang ini dia galak duk bersiasat orang lain, betul? Kalau tak kena time parti kita atau pembangkang, tak payah tunggu laporan, dia dah masuk siasat, betul? Time parti dia, tunggu laporan lah, apalah dan sebagainya, tuan-tuan. So kita orang rakyat pun dah nampak. Ini saya dah sebut itu. Anwar ni kaki dendam dah semua orang. Dia nak mendendamnya, dia pergi siasat. Habis kalau awak pilihan raya esok, bila awak kalah esok, awak ingat apa jadi pada awak? Ini politik dendam. Inilah kita memang tak suka politik dendam. Tapi realitinya macam itu. Dah awak sumbat orang dalam jail. So awak kalah, awak pula masuk jail balik semula kali ketiga. Betul? So dia tak nak perkara ini berlaku. Bila dia tak nak perkara ini berlaku, untuk elakkan perkara ini, dia nak tak nak, dia kena buat apa tuan-tuan? Apa satu cara yang boleh membuatkan dia kekal berkuasa selepas PRU 16?
Persempadanan semula. Persempadanan semula. Itu je satu cara, tuan-tuan. Kalau tidak, kalau benda ini berterusan, 20% saja sokongan Melayu pergi pada PHBN, dia akan kalah. Kita akan jadi kerajaan. YB Karil jadi menteri. Ustaz Rizwan setiausaha politik. Saya tak tahulah rezeki. Dah kita Perikatan Nasional jadi kerajaan, mereka jadi macam mana, dia tak nak itu berlaku. Bila dia tak nak berlaku, dia buat persempadanan semula. Dan mengikut dia yang pecah lubang. Itu orang amanah di Selangor. Pecah lubang. Dia sendiri cerita. Dia cakap dengan